Kisah Naga Tasik Chini dan Kota Purba di sini dianggap terkenal sama sekali dengan kisah raksasa. Kononnya di Tasik berkenaan, wujud seekor naga yang dikatakan menjadi punca kewujudan Tasik berkenaan. Bukan sekali orang mendakwa melihat makhluk berkenaan, termasuk seorang jurutera British bernama Arthur Porter pada tahun 1956. Tetapi tiada bukti yang menunjukkan haiwan tersebut wujud. Dalam cerita rakyat Melayu Pahang, naga Sri Gumom atau dikenali sebagai Naga Tasik Chini merupakan makhluk gergasi yang sering digambarkan sebagai naga Asia yang mendiami Tasik Chini di Pahang, Malaysia. Terdapat pelbagai legenda yang berkaitan dengan makhluk ini dalam kesastraan lisan, terutamanya yang berkaitan dengan mitos asal Tasik itu. Namun terdapat legenda lain yang menceritakan kisah cinta antara seorang wanita bernama Sri Gumom dan seorang lelaki bangsa naga yang bernama Sri Kemboja, yang membawa kepada mitos asal Pulau Tioman dan Lingga. Tasik Chini terbentuk daripada pertemuan 12 aliran air yang lebih dikenali sebagai laut di kalangan penduduk setempat. Pinggiran Tasik berkenaan didiami oleh orang asli suku Jakun.